Okey, hari ni saya dah habis kerja untuk minggu ketiga. Sekarang hari Rabu. Hari ni saya selesai buat apa yang saya selesai buat. Belum selesai lagi, tak ada apa yang selesai. Dan tadi saya hampir kena gigit dengan anjing dekat motor. Legit saya baru je turun dekat office tu. Wow. Dia orang kejar. Asyik baik ada anti. Ai. So anjing tu masuk balik office. Kalau tak, mungkin lepas ni saya naik motor, saya tukar gear pakai tangan. Macam tu lah. Saya terpendung kat motor tu 1 minit. Saya macam, kejap, nak turun sekarang ke? Buat tak nampak ke? Sebab dia macam, bayangkan 7 ekor anjing menyalak dan berlari ke arah kita. Rasa macam saya dah dapat flashback kehidupan saya. Macam, ya Allah, habislah macam tu. Tapi selamat, Alhamdulillah. Sebab ada aunty yang menyelamatkan saya. Saya rasa kalau aunty tak dekat saya, diorang tak buat macam tu. Diorang bila ada aunty je dia buat macam tu. Jahat kan? Tu je. Ceritanya hari ni, walaupun dah 3 minggu, saya masih takut dengan anjing-anjing tu. Disebabkan anjing-anjing tu, saya tak suka kalau aunty datang office. Sebab nanti anjing-anjing tu dia jahat dengan orang. Kalau aunty tak dengar, macam tu elok je duduk tengok orang macam tu. Anjing. Bila kita boleh jadi kawan? Penat lah, saya dah 3 minggu dah. Saya dah beli kereta. Bukanlah beli kereta. Kereta yang ada kat sini semua warna hitam. Dulu saya pakai warna merah. Sekarang dah pakai warna hitam. Saya dah try untuk fit in, blend in dengan dia orang punya owner. So macam masih tak dapat certified family member saya ikut oleh anjing-anjing tu. But it's okay. Ada masa lagi 5 bulan. Banyak lagi masa. Kita boleh berkenalan lagi banyak.